Dalam dunia yang semakin laju, dalam dunia yang semakin mencabar ini, pastinya pilihan anak-anak generasi muda tentang kerjaya mereka semakin meluas, dan itulah pentingnya sokongan, bimbingan daripada ibu bapa dan juga guru untuk memastikan pilihan mereka ini tidak tersalah dan mereka boleh buat pilihan dengan lebih yakin. Dan sekarang anda bersama dengan saya Syamira Nazir dalam Sembang Santai NIMP 2030 bersama dengan seorang tamu undangan di studio hari ini. Saya tidak kesorangan, saya bersama dengan Miss Najmi Hanifah dari Kinderbebe, Kinderkaizen dan Sri Arya School. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Tapi sebelum kita mulakan terlebih dahulu, pasti ada yang ingin kenali Miss Najmi dengan lebih rapat lagi. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Okay, alright. Thank you, Mira. Okay, saya Miss Najmi Hanifah. Saya adalah Chief of Technical and Training di Kinderkaizen, Kinderbebe dan juga Sri Arya School. Apa kerja saya? Saya fokus banyak kepada training cikgu-cikgu di tiga brand tu, Kinderkaizen, Kinderbebe dan juga Sri Arya School lah. Okay. So saya juga adalah pengamal pendidikan awal kanak-kanak dan saya advocate tentang play. Maksudnya dalam sekolah-sekolah kami, antara key benda yang utama yang kita make sure parents tahu adalah anak-anak ni akan bermain. Tapi bermain macam mana tu? Dia panjang lah lagi cerita dia kan. So itu antara sedikit sebenarnya lah siapa saya dan apa kerja saya. Baik. Sebab bila kita cakap tentang bermain tadi tu, sebab dia bermula dengan daripada peringkat awal, iaitu dengan adanya Kinderbebe dan Kinderkaizen dan juga Sri Arya School yang lebih kepada sekolah menengah lah untuk mereka yang di fasa usia 13 tahun dan juga ke atas. Dan semuanya bertempat di Bandar Seri Damansara. Yes, Kinderkaizen ada beberapa cawangan lain di luar daripada Selangor juga. Tapi untuk Sri Arya School kita ada 3 kampus. Satu main campus di Bandar Seri Damansara, lepas tu di Bukit Jelutong Shah Alam dan juga di Bangi. So these 3 main campus. Sebab yang menarik perhatian saya tadi, saya sempat berbual dengan Miss Najmi, sebab totally different daripada segi mereka approach students, anak-anak kecil pergi sekolah tak payah bawa buku, main je. Itu yang saya macam dan ada juga daripada sekolah menengah. Selalu kita ni sekolah menengah SMK ke apa, penuh textbook dalam bag ni kan. Tetapi approach yang dibawa oleh Sri Arya School berlainan pula. Dan itu yang kita nak tahu, apa yang menjadikan perbezaan yang meletakkan kalian ini berbeza berbanding sekolah harian biasa, sekolah di bawah KPM. Sedikit sebab kalau nak tu nanti macam panjang sangat, tapi insyaAllah saya cuba sedaya sebaik saya. Sekolah Sri Arya School diasaskan oleh Dr. Puteri Afzan Maria, dan dia membawa pedagogi self-directed learning, di mana kita menggalakkan anak-anak itu untuk decide apa yang dia nak belajar di sekolah. Kat situ parents akan tanya, anak saya boleh ke nak decide nak belajar apa? Of course kita ada 5 basic subjects lah. Kita punya language, kita punya agama. Our main core adalah agama, language and also mathematics. Lepas tu science, sejarah, arts and craft, all the handiwork tu completes the 5. 5 things yang kena ada student kena melalui everyday di sekolah. Bila Mira cakap tadi kan, anak-anak kalau di sekolah biasa mungkin penuh bag penuh dengan textbook. Student kami pula bag mereka penuh dengan projects apa? Tengoklah, kerja kayu ke, sewing ke, whatever projects. Tapi project tu dia membawa kepada apa benda yang dia belajar pada minggu itu. Contohnya kita ada tema-tema besar, macam bulan ni kita misalnya ni dah lupa this point of time, tapi contohnya kita ada satu tema besar tentang keikhlasan, ikhlas. Dalam ikhlas tu, apa tentang ikhlas yang anak-anak ni boleh belajar melalui subjek agama. Lepas tu bila dia dah belajar sesuatu tu, macam dia nak sampaikan tu. So melalui language, English ataupun bahasa Melayu, dia sampaikan apa yang dia belajar. Melalui apa? Writing ke, melalui komik ke, melalui presentation ke. So lepas tu kat situ pula dalam ikhlas,
macam mana nak belajar matematik dalam ikhlas. So those are the things yang kami buat dan kami bawakan dalam Sri Arya. Sedikit sebanyaklah nak katakan tu, dia bukanlah lain 100% lain tau. It's just a different side of learning process, ataupun sisi lain dalam pendidikan yang sebenarnya bukan asing. Dia dah ada, research is there. So Dr. Puteri bawakan dalam sekolah dia, di sekolah Sri Arya ni, dan cuba bawakan thinking process lebih as compared to just sit down, belajar, serap and that's it. Kemana ilmu tu kan? Macam itulah sedikit sebanyak nak ceritakan. Okey, dan kalau Miss Najmi tengok sendiri kan, anak-anak kecil ini datang sekolah tak payah bawa textbook, main je. Sebab apa? Sebab itu memberikan pendedahan awal kepada mereka untuk yang mereka di peringkat sekolah, di peringkat tadika khususnya kan. Dan itu pun boleh membentuk mereka punya soft skill dan juga skill-skill lain kan. Tetapi kan daripada segi penerimaan ibu bapa pada awal, ada tak yang permulaan tu rasa macam is it possible anak dia boleh pandai kalau macam ni? Itu adalah especially common nak menguasai 3M sekarang. Itu adalah common question. Memang the moment kita bercakap tentang bermain, especially di peringkat kindergarten ke even di peringkat Sri Arya kan, especially sekolah rendah kan, bila kita kata dalam sekolah rendah kita pun masih ada bermain tu kan, parents macam habis tu nanti anak saya menulis, membaca semua macam mana? Okay, kita go back to that question and kita tengok balik apa dasar dia. Kalau dalam menulis for example, dia skill kan, membaca pun skill, mengira pun skill. Dia bukan something yang you lahir you dapat benda tu. So skill ni ada proses. So proses ni you nak ajar, you tak boleh sekadar you diri depan, lepas tu you masuk dalam kelas and then saya istilah yang Dr. Puteri pakai dan kami pakai juga adalah cikgu teko. You diri dengan tangan you macam tu, lepas tu macam tu. And apa sebenarnya anak-anak dapat? Tapi melalui bermain, dia menggerakkan dia punya physical skill, physical development dia menggerakkan dia punya gross motor skill, dia punya fine motor skill dia tu, dan itu semua contribute back to reading, writing. You tahu tak, kalau nak membaca for example kan, posture membaca macam mana? You tak boleh membaca macam tu, sorry tapi this is me animated, tapi macam nak katakan, kalau you nak membaca, you tak boleh macam slump. There's a posture in reading. Kalau you baca buku santai sekalipun, kalau you slump for example, lalas you tertidur, betul tak? Tapi if you into the story, you akan duduk tegak, all that. Kalau physical development you macam lembik ke apa, how are you going to develop reading skills? You get it? Okay, so bila bermain, you get to exercise all that tau. You get, especially in the first 6 years, perkembangan yang utama adalah sebelum reading, writing semua tau, you nak ke arah reading, writing, mengira semua tu, which is skills, you kena develop the basics, which is physical development. Dah kasi tadi, kalau nak membaca, core muscle kena tegak. Itu dia ajarlah untuk anak-anak ni. Dia ajar macam mana tu? Itu yang bermain tu. So bila anak bermain, anak get to exercise this tau. Indirectly, dia tak terasa macam tiba-tiba kena ketuk api 10 ke, ataupun do your push up semua tu. That is still cikgu teko lah, cikgu tu diri dengar macam tu je kan. Fun ke? Is it nice to have that kind of ni kan? Kalau orang besar tu lain tau. This is talking about children. Nak ke, ada ke? You pun ada pengalaman mungkin anak saudara ke apa kan. The moment you mengarah, dia nak dengar cakap tak? Tapi the moment you make it playful, you ajak and tengok berapa banyak benda yang dia boleh belajar dalam masa yang singkat melalui bermain. Wow, okay. Yes. Dan kalau daripada peringkat sekolah menengah pula untuk Sri Arya School, jumlah pelajarnya sekarang ada berapa ramai kalau kita dapat? Alhamdulillah, kita ada 3 kampus. Kalau gabungan sekolah rendah, sekolah menengah tu, all 3 campus tu, we have about 350 students. Wow. So bahagi pada 3 kampus lah. Okay. Dan untuk dalam jumlah yang banyak lah, 300 lebih untuk pelajar sekolah menengah ini kan, mereka ini akan meninggalkan sekolah suatu hari nanti dan akan melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, ke peringkat universiti dan sebagainya. Jadi di peringkat menengah pula, caranya pun berbeza, tak sama macam sekolah biasa, tak macam sekolah harian biasa cara mereka belajar, mata pelajaran yang mereka ambil, dan adakah mereka ini pun akan lalui exam yang sama seperti mana sekolah harian biasa?
Okay, untuk at this point of time, di sekolah street area tiada exam tu. Tiada exam. Di sekolah street area tiada exam langsung. Yes, tiada exam. Okay, laluan exam tu bukan laluan utama. Okay, laluan utama kami di street area school, especially untuk anak-anak junior college kami yang sekolah menengah tu Mira. Kita bukakan jalan di mana they do portfolios, diorang buat diorang punya project. So based on that, they're going to build up portfolio untuk masuk university, for example. Yes, tu salah satu jalannya lah. Okay, and then on top, bila you cakap tiada exam tu kan, the idea of exam for student kita bukanlah they have to study, lepas tu dia kena jawab kertas soalan tu, tak. They still have to study, they still have to go do their research, they still have to find answers to questions yang diorang ada dalam classroom ke whatever discussion mereka tu kan. Tapi dia punya exam tu adalah bila diorang nak siapkan diorang punya projects. Diorang punya and this projects tu memang depends on apa yang mereka sedang minat at that point of time. We have students yang memang berminat tentang fashion, for example, so dia punya study dan dia punya exam tu adalah project dia tu lah. Right now dia tengah fokus menyiapkan all the costume for showcase, end year showcase kami, for example. And then we have di usia belasan tahun Yes. Wow, So we have students yang sekarang ni dia tengah fokus kepada dia punya writing portfolio dia. Writing portfolio tau. So dia tengah buat all the creative writings. Tapi of course lah, dia ke arah macam apa benda yang diperlukan di tertiary level tu nanti, maksudnya di universiti nanti, apa yang diperlukan. So dia menyiapkan diri dia untuk ke arah itu. Wow. So di waktu di sekolah menengah dia lah. So bukan nak kata they're free to do anything they want. Of course, with freedom comes responsibility. My student have to know that yes, they can choose anything, but at the same time they're still responsible to learn. They're still responsible to deploy. So dia dah belajar, dia dah study, they must deploy it. Dia kena either mengajar kawan-kawan dia kena mengajar adik-adik dia sekolah rendah, ataupun dia memang kena sampaikan dalam bentuk presentation ke, dalam bentuk apa-apalah yang dia nak tu. So dia bukan freedom macam tu sajalah kan. Sebab apa? Sebab ini pastinya berkaitan, sebab kita bercakap tentang masa depan mereka. Kita bercakap tentang masa depan. Bila nak melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih atas ni, mereka nak pilih nak sambung bidang apa. Kadang-kadang untuk umur yang 13 tahun sebagai contoh ataupun misal kata 17 tahun lah. Tidak semua di antara mereka ni yang cukup jelas hala tuju. Ada yang memula rasa macam suka fashion, tiba-tiba macam nak masuk perubatan pula contoh. Jadi kadang-kadang mereka ni pun tak ada hala tujuan jelas. Jadi cikgu-cikgu lah yang membantu membimbing. Macam mana pendekatan yang cikgu ambil untuk tahu dulu apa kelebihan anak ni? Soalan ni juga berkaitan dengan soalan Mira tadi, bila parents tanya boleh ke anak dia nak belajar semua ni kan. Tadi 3M. So nanti bila masuk sekolah menengah ni, boleh ke nanti anak saya nak masuk universiti? Jawapan dia boleh, tapi kena jelas apa. Parents, ibu bapa kena faham tentang satu, ilmu keibubapaan dan juga ilmu tentang anak tu sendiri. Bila parents jelas dan faham, parents boleh bekerjasama dengan sekolah untuk anak ni. Dia punya konsep dia memang in a triangle. Anak adalah top dia kan. So siapa yang sokong anak ni? Parents dan juga sekolah. So daripada sisi parents, for example, kalau parents faham tentang perkembangan anak, dan boleh bekerjasama dengan sekolah, siapa yang menang? Tiga-tiga. Kalau daripada sekolah pula, sekolah memang faham tentang perkembangan anak-anak. Kami di-train untuk faham tentang perkembangan anak-anak daripada baby sampailah ke dewasa semua kan. Psychology and whatnot semua tu kan. We have to understand that. So at the same time, when we faham this, kita boleh bantu parents untuk melihat pula anak dia. Sebab kami di sekolah, kita kena tengok 350 student for example kan. Tapi bila we have the kerjasama daripada parents, kita boleh salurkan, puan, anak puan-tuan begini, laluan dia begini. So bila dia suka yang ini, kita boleh fokus kepada 1, 2, 3 instead of kena fokus 13 for example. Dan bila fokus 13 pun, lepas tu you confuse juga. Masuk universiti tak tahu apa juga nak buat kan. Tapi kat sini ada peluang untuk minat dia begini, at this point in time let's harness this. Kita fokus pada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni apa? Especially skill untuk apa benda yang saya nak belajar ni, kenapa saya kena belajar benda ni. Dah belajar, lepas tu so what? What's next? Dr. Pucci akan tanya, apa benda nak belajar, what,
Ini juga adalah cara Dr. Putri train kami semua kan, bila nak bercakap dengan parents, nak bercakap dengan student tu kan, sesuatu yang kita buat tu dia tak boleh sekadar buat sahaja. Kalau macam tu sama je lah daripada kita dulu daripada sekolah rendah masuk sekolah tadika semua kan, masuk sekolah kenapa? Tak tahu, belajar, lepas tu pergi sekolah rendah, pergi sekolah menengah, lepas tu sampai universiti, kenapa you ambil subjek tu? Tak tahu, mak saya suruh. Contoh benda ni kan berlaku kan. Okay, so bila kami bekerja dengan Dr. Putri dan Dr. Putri bekerja dengan parents ni, benda yang diajarkan adalah itu. Okay, kita tanya kenapa kita nak belajar ni, and then untuk apa, and then so what tu, at the end of it untuk apa. Of course lah, kita sebagai Muslim, kita sebagai khalifah, kita nak kena make sure apa yang kita buat ni kembali kepada kepada ni lah, community kita kan, nak jadi leader and whatnot semua tu kan. So benda itu yang kita serapkan dalam anak-anak ni. So bila parents tanya boleh ke, boleh. So bila saya kata tadi kan 3 segi tu kan, so bila parents faham, parents bekerjasama dengan sekolah, anak dapat bantu anak. Bila cikgu faham, cikgu salurkan information ni. Okay, puan kita fokus ini, tuan kita fokus ini. So anak tu akan dapat apa yang diperlukan at that point of time. Tapi Mira tanya tadi, masa tu dia suka fashion, tapi nanti masuk sekolah, masuk universiti, tiba-tiba dia nak buat lain. Tapi bila masuk universiti, apa benda yang sebenarnya kita perlukan? Skills, betul tak? Tak kisah subjek apa. Betul. You belajar, okay, contohnya lah, at university level, masa tu you belajar, contohnya you belajar, I belajar totally different. I belajar business. Okay, you belajar business. Okay. Alright. And I did take pendidikan awal kanak-kanak. Memang that's my major. Okay, tapi masa tu you belajar subjek tu semata-mata tak kan? There's a point where you suddenly you have to lead, you jadi leader. So kat situ dah soft skill apa yang you belajar. Lepas tu you ada projects. Kat situ dah time management, soft skills. And then there's so many other skills yang kena ada sebenarnya kan. And then lepas tu kita masuk kerja pula. You punya nama pekerjaan you mungkin doktor. Tapi betul ke kerja you tu sahaja sebagai doktor? Tak, you kena jadi leader tu. Of course, sebab nak kena lead a team of nurses ke, lead a team of younger doctor. At the same time, yang nak kena jadi cikgu kepada doktor-doktor ni pula. Lepas tu, and then as a doctor, nak kena jadi counsellor sort of, ataupun orang kata PR of the hospital, sebab nak bercakap dengan patient for example. There's so many little things yang dalam kerjaya kita kan. So kembali kepada soalan tu kan, boleh ke? Ya, boleh. Sebab bila kita tahu dan faham apa sebenarnya anak ni perlukan untuk dia masuk universiti. Dia dalam bahasa mudahnya ialah mereka ni dah didedahkan terlebih awal dengan soft skill yang mungkin di sekolah lain hanya didedahkan dengan akademik sahaja, subjects dan what not lah. Tetapi yang ini selain daripada subjek, ada juga soft skill yang dah diterapkan di peringkat awal lagi. Jadi bila mereka dah berkembang masuk universiti, mereka dah ada benda tu dalam the whole ecosystem dia dah biasa dah. Bukan perkara yang janggal atau bukan perkara yang baru kan. Dan kalau sebagai seorang guru, kita bercakap tentang kerjaya, bercakap tentang masa depan ni, kita kena jadi realistik. Dia tak bercakap saya nak jadi, saya rasa nanti saya nak jadi peguam, macam tu. Kena realistik dalam apa yang diperlukan pada masa hadapan. Kita melihat pada macam mana kita kata sekarang 2030, NIP 2030 bercakap tentang perkara yang lagi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Apa sebenarnya elemen yang paling penting yang seorang guru atau ibu bapa perlu terapkan dalam anak-anak ni untuk pastikan mereka ni tahu dalam kerjaya ideal nanti apa yang mereka perlu ada. This is so beautiful because your question allow me to answer the final triangle, which is the anak tu sendiri. So anak-anak di sekolah-sekolah kami, even at the level of kindergarten, tadika ni kan, if you ask them what do you want to do today, they can actually tell you what they want to do today. Memang diorang boleh cerita. Paling-paling pun I know I want to play. Tapi play apa tu, dia bukan play sekadar main sahaja tau. You will see diorang punya main tu tau. Specifically, contohnya kat corner tu dia tak boleh main lari-lari. Kat situ memang main masak-masak. Tiba-tiba ada kedai, tiba-tiba ada jual pizza. Dalam jual pizza tu ada konflik pula sebab orang ni nak beli tapi dah habis. So all those conversation is happening tau dalam main tu. So dia bukan simply main tau. So kembali kepada the final triangle tu, anak-anak ni diterapkan untuk tanya, what is it I'm getting today? What is it that I'm learning today? What do I want to do today? And they get to ask the question to the adults yang menjaga mereka di sekolah, which is teachers and parents di rumah, untuk mommy, daddy, what is it that you can give me? Give me tu bukanlah macam nak bagi semua, tak tahu. Tapi in terms of pengalaman, in terms of stories, in terms of apa orang kata macam sembang-sembang dengan anak tu kan. Because anak tu nak keluar, nak belajar semua benda, ataupun nak
experience semua benda, belum boleh lagi. Belum sampai umur dan waktu dia kan. Tapi bila parents faham, anak-anak dia pun faham, they can actually get this information from their parents and the teachers around. Learning is happening directly and dia tak jauh, and paling penting dalam suasana yang selamat, dengan orang-orang yang selamat, sebab parents dan teachers percaya each other. Make sense tak? Wow. Ini dia kira kenapa saya kata dia something new sebab dia bukan hanya berkaitan dengan anak tu saja, tetapi bermula dari rumah sendiri. Mindset ibu bapa kena strong. Kat rumah tu sendiri kena strong lah. Sebab sekolah pertama adalah rumah anyway. True. Dan itu yang mungkin dalam dunia sekarang, dalam keadaan sekarang, mungkin tak semua rumah-rumah itu ada that kind of mindset. Semua parents itu kan. Dan itu yang menariknya, sebab bila di Sri Arya sebagai example, pendidikan contoh subjek bahasa Melayu, subjek bahasa Inggeris yang sebelum ini kita anggap hanya sebagai subjek bahasa, tetapi di Sri Arya ditekankan itu adalah satu skill berkomunikasi. Kalau cikgu boleh ceritakan. Okay, alright. So Miss Najmi, cikgu. Okay je, cikgu juga cikgu. Okay, so bila kita belajar tentang bahasa Inggeris, bahasa Melayu, me personally, I like both bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Masa tu memang saya menggunakan memang saya sukalah subjek ni masa sekolah dulu. So I feel it was lucky for me sebab I get to express a lot of things through my writing, bahasa Melayu and bahasa Inggeris. So I get to do that. Tapi not everybody likes it, especially now dengan dunia dengan dunia gadget ni kan, orang pun dah kurang menulis, kurang membaca. Kalau tulis pun, tulisan short form, things like that semua kan, benda ni kan berlaku. It's all there on the internet. Kita tahu, kalau kita tak pernah terfikir pun, at the back of our mind, our mind tu mungkin kita terfikir-fikir, ataupun orang-orang sekeliling kita bercakap tentang itu kan. Okay, so I consider myself lucky in terms of, because I like these two subjects. Tapi mungkin bukan semua, but it's still an important subject. Dia bukan sekadar subjek yang nak kalau SPM tu kena lulus for example kan. Rugilah kalau kita keep on thinking alah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, it's just for me to lulus SPM. Rugi, because kat situlah kita belajar tentang macam mana nak bercakap dengan depending on orang umur ini, orang yang lebih tua for example. Kat situlah kita belajar tentang adab for example. And then dekat situ juga kita belajar tentang, okay, I want this. How can I help people to understand so I can get what I want? In that sense kan. Sebab if you want to do something, a project for example, you have to have a team for example. But if you can't convince your team, macam mana project you nak berjaya? And this project is your final year project yang akan carry marks for example kan. So anak-anak ni memang diterapkan nilai yang itu untuk bila belajar tentang bahasa tu is learning how to sampaikan what I learn, what I want nicely, asking nicely, and beradab. So bahasa di sekolah kami di Tadika bukan sekadar untuk menulis nak pass exam ke apa, lebih kepada communicating, expressing ourselves, especially in terms of emotion, and also our thoughts and thinking process. Sebab pada saya lah, pendidikan ni sebenarnya satu cabang yang sangat-sangat penting dalam negara kita, of course. Sebab kita dah ada young talent, dan macam mana kita nak membentuk mereka ni untuk ke arah masa depan, ke arah masa depan negara pula tu. Sebab mereka ni dah yang akan take over nanti kan. Dan bila kita lihat sekarang ni, sebenarnya kalau bercakap tentang pendidikan ni, ada banyak sedikit isu yang kontroversi, kerana ada ibu bapa yang merasakan peperiksaan itu perlu. Sebab kalau kita lihat sekarang pun ada beberapa peperiksaan yang sebelum ini ada sudah tiada, sudah dihapuskan di sekolah harian dan juga di sekolah Malaysia lah secara khususnya. Sebagai contoh UPSR, PMR yang kemudian digantikan dengan PT3 dan sebagainya. Dan itu ramai ibu bapa yang merasakan kembalikan semula peperiksaan. Sebab anak-anak kita, anak-anak Malaysia ni belum cukup bersedia untuk dilepaskan hanya dengan projek, hanya untuk dilepaskan dengan bermain sahaja. Sebab itu yang kita balik semula kepada mindset tu. Sebab tidak semua mindset parents ada mindset yang seperti mana yang diterapkan di Sri Arya kan. Jadi macam mana Miss Najmi nak bagi tahu dekat parents kat luar sana tu, sebenarnya kena ubah mindset, kena bagi peluang kepada anak-anak ini untuk teroka sendiri apa yang mereka nak, apa yang mereka mahukan. Tugas kita untuk guide mereka. Macam mana kita nak ubah that kind of mindset tu?
Okay. Ada satu konteks yang saya rasa saya perlu sentuh sebab bila kata macam Sri Arya ni tak ada exam ni, orang kata wah, habis tu tak sukalah kat exam ke? Tak, What if bukan macam SPM? tu. Kan SPM kan. Kami masih ada lorong ke arah exam tu, tapi itu bukan jalan utama. Sebab I think what we want to do is to explore other alternatives yang bila parents tahu pun parents macam, okay, rupanya ada macam-macam cabang. Because macam katalah in 2030 for example, things are very different. Even next year pun things are very different already. Sebab whatever happens now, 5 years ago, kita ingat macam masih boleh maintain sama, but things are rapidly changing kan. So because of that, adakah kita masih nak, apa orang kata, kekal pada takut yang sama? Yes kan. Is that what we want? Okay, so I think it's very important to say, kita taklah benci kepada exam ke apa. No, we have nothing against exams, tak. Cumanya sekarang ni there's so many alternative ways yang anak-anak ni boleh ke level seterusnya, even with the exam. And then lepas tu pula the connotation yang diberikan kepada exam ni, kalau tak lulus SPM, keluar daripada rumah ni, you bukan anak saya lagi, you know, that kind of thing is happening. And lagi-lagi lah baru tahun lepas kan SPM result keluar baru ni. I'm on the TREAD application tu kan, aplikasi TREAD tu, pada malam nak keluar exam tu kan, penuh timeline. Parents satu hal, dia bercakap tentang mendoakanlah anak saya bersama tu kan. Okay, tu fine. Okay, anak-anak yang macam I think I've done saya dah cuba sedaya upaya dah, I don't think I can do anything anymore. So doa ni malam sebelum the moment exam result keluar, timeline penuh dengan anak-anak yang macam, alah, saya dah buat dah terbaik dah. Saya dah tak tahu dah kenapa saya dah tak tidur malam. Saya gini tapi my result still macam tu. Tu satu. Lepas tu ada juga anak-anak yang kata, habis tu setakat ni je saya boleh. Takkan sebab tu mak ayah sampai benci saya, langsung benci saya, kata jangan balik rumah. You know that kan? Yes, benda tu. Yeah. Wow. So the idea of exam ni sampai macam tu. Pada exam je. Tapi boleh menghancurkan ataupun boleh orang kata membebankan emosi lah. Yes, and cut ties, family ties. Bagus ke tu? Okay. So itu satu. So bukan nak kata kita tak suka exam, tak bukan tapi kita ada alternatif lain yang anak tu boleh flourish tanpa bebanan. You don't have to rasa stresnya nak belajar sebab nak pergi SPM. Sebab soalan saya nak kembali kepada parents ni yang bertanya, boleh ke kalau tak ada SPM semua ni kan? Saya nak tanya, with SPM ataupun tak naklah sebut SPM ni kan, okay, with exam, any kind of exam, I want to ask parents balik, are you really ready going to university level? Your own experience, you fikir sendiri, you went through exams kan? Tapi memang exam tu betul-betul ke memberikan you cukup bersedia ke dunia seterusnya tu, ke fasahan seterusnya? So that's my question back to parents. Sebab parents akan, yelah, macam Mira kata tadi kan, parents akan tanya macam tu kan, kembalikan exam supaya anak-anak bersedia. Okay, bersedia apa? Sebab you yang went through all the exams, you tak miss any of the exam pun, you pun masih belum bersedia bila masuk ke dunia seterusnya, level seterusnya. So macam mana? Gitu. Sebab yelah agree on that. Ada bercakap tentang exam ni kan, sebab ada yang akan dapat straight A's, ada yang macam tu sebab dia power on paper. Tapi in real life, bila suruh bercakap, tak boleh bercakap. Bila suruh berjumpa dengan orang sebagai contoh untuk deliver the task, tak boleh nak buat. Tapi bila berkaitan dengan hafal, dia boleh buat. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita lebih pentingkan kepada soft skill tu lah. And Mira, kita again it's not just about the soft skill, and not just about the academics. What we want to do is kita nak level it out, supaya anak-anak ni bila dia masuk ke masuk sekolah, betul, ke fasa seterusnya, dia kan nanti kan kata kalau tak stres nanti kita melahirkan generasi strawberry lah, apa semua tu. But it's not about that. It's about bukan kata man-man, tapi fair in terms of, okay, stress memang perlu ada sebab it will drive you to the next level, for example. Tapi stress yang macam mana? Kalau sampai anak tu keluar eczema ke, ada I do have mendengar cerita-cerita parents, anak dia tiba-tiba naik ke, tak pernah naik kata-kata, the moment dia habis that paper that day, hilang symptoms tu, semua hilang.
The moment habis exam semua tu symptom hilang. Benda-benda ni ada tau in research where there's a group of people memang actually meet young girls yang experience all the symptoms keluar tiba-tiba, tapi the moment exam habis symptoms hilang. So sampai macam tu sekali ke kita nak buat anak-anak kita, which is fair ke? Because at the end of the day anak-anak ni dia tak ada ikut siapa-siapa melainkan kita. Dia mirror kita. Kita ni siapa? Adults lah ni. Adults yang siapa? Yang menentukan masa depan mereka tu. Yang sekarang ni sedang lead the family, lead the country, yang membentuk platform untuk mereka pula naik seterusnya tu. Memang they are mirroring us. So kalau kita keep on pushing kepada benda yang salah, for example, and then they end up feeling all of it, so indirectly, walaupun kita kata kita tak nak anak-anak ni stress, kita memang buat generasi strawberry ke? Those are the question lah yang macam kita perlu tanya and reflect balik lah kepada kita sebagai dewasa yang actually sedang especially parents and also teachers yang sedang membantu anak-anak ni for the next step ni. Ya, okay. Dan kalau di Sri Arya sendiri, untuk anak-anak pelajar yang nak sambung ke peringkat yang lebih atas lah, ataupun yang dah habis sekolah, yang dah mungkin dah nak bekerja kan, untuk hala tuju mereka, kalau mereka ni keliru tentang masa hadapan mereka, ada ke any special approach yang cikgu lakukan? Sebagai contoh, ada masuk any jumpa maybe psikologi ke apa ke, untuk tahu okay, anak ni dia lebih ke arah ke mana, minatnya ke mana, soft skillnya ke mana, ada ke? Yes. So berbalik kepada triangle tadi, parents, teacher and also anak. So whatever it is, siapa yang belajar, siapa yang terlibat dalam proses ni adalah anak, parents dengan cikgu. So memang ketiga entiti ni, parti ni memang kena bekerjasama sepanjang proses pembelajaran tu. Kalau perlu ada third party, contohnya seperti psikologis ke ataupun terapis ke, kalau perlu memang kita akan nasihatkan untuk dibawa masuk supaya membantulah. Again, at the end of it, yang akan benefit all of this is the child. Tapi otherwise memang cikgu, sekolah dengan parents memang kena work together to fahamkan anak ni dulu sebelum kita nak inject inilah, nak hantar dia ke situ lah, sebelum all the other things. So first thing first, basic balik. Okay, apa dia? Kat rumah macam mana? For example, parenting style macam mana? Is it membantu perkembangan anak ni? Sebab again, I'm going to repeat this again. Anak tu, dia memang dia mirror parents dia. So kalau parents dia membentukkan anaknya begini, memang itulah dia punya acuan dia, macam itulah hasilnya kan. So bila kita faham benda tu, dia membantu proses anak tu kepada fasa seterusnya. And for Mira and also all the other parents kan, kalau you mendengar ni and you rasa alamak, habis tu acuan saya salah ke, kalau so nak buat apa kan? The answer is this: it's never too late. It's never too late to actually sit down. Okay, let's understand the situation right now. Kadang-kadang bila kita tengah kita panik ke, kita macam okay lah, kena ubah sesuatu, kita nak ubah segalanya, which is tak ada ruang kat situ. Kita tak boleh change the past, kita tak boleh go back to the past and change whatever semua tu. What we have now is now, sekarang ni. Apa yang kita ada adalah masa sekarang ni kan. We have now. So what is it that we can do now? That will always be the important question. That is always will always be the important point of reference. What can we do now so that next point kita boleh bantu anak ni dengan lebih baik. So menjawab tadi soalan Mira, kita tak adalah macam memang kena ada terapis ke apa semua tu. Itu later. First thing first, kerjasama dengan parents. And it's very important that kita tekankan ilmu keibubapaan perlu ada, especially for the parents. But it's not just untuk bantu anak-anak ni, but also membantu parents lah. Nama pun parenting, parenting skills, bukannya children think skills, you know. Dan
Miss Najmi sendiri memang terlibat secara langsung kan dalam dunia pendidikan ni. Dah lihat anak-anak yang dah habis belajar, dah lihat kejayaan mereka, dah lihat mereka dah sambung belajar dan sebagainya. Dan macam Miss Najmi katakan tadi, kalau ibu bapa merasakan adakah tindakan mereka ni tepat, betul ke? Kalau salah, jangan risau, masih ada ruang untuk improve. Kita ubah yang kecil terlebih dahulu kan. Kita sit down and faham dulu keadaan dan kita boleh ubah. Dan kalau melihat sendirilah daripada realiti pekerjaan di Malaysia, kita jangan ambil yang jauh, di Malaysia terlebih dahulu sekarang ini, apa sebenarnya perkara yang paling perlu ada dalam generasi sekarang ini, dan apa sebenarnya yang Miss Nazmi berharap untuk generasi ini? Okay, I think harapan ni besar lah sebenarnya kan. Besar tu sebab apa? You will be the one yang in the workforce nanti kan. Generasi adik-adik saya, generasi kiranya anak-anak jugalah kan. Anak-anak murid saya semua ni kan, they will be in the workforce. So I think it's all about, yes, passion is one thing. Passion of course lah, kalau kita suka sesuatu tu memang mudah lah kita senang nak buat pekerjaan tu ataupun senang nak buat projek tu. Tapi passion alone dia tak ada solidify everything lah. On top of passion, you really have to understand and question and reflect. Dia reflection process lah sebenarnya. Kenapa I buat ni? Kenapa I suka benda ni? What does, at the end of it, dia menjawab soalan, how does this help me helping the community, for example, ataupun how does this skill ni membantu saya untuk ke fasa seterusnya. If you come with your passion and curiosity to learn, insyaAllah, I think that would be the best skill and harapan saya untuk anak-anak generasi seterusnya. Because dunia seterusnya ni yang nak sampai ke 20-30 ni is dunia untuk yang suka belajar, learners. It's not about orang yang tahu semua benda, yang dah terror semua benda. No, it's no longer that. Because a lot of us have to adapt kan, especially with the artificial intelligence coming in, with all the gadgets. Siapa yang tak perlu tiba-tiba macam kejap, I don't know how to do this, I have to pause kejap and actually have to learn something new so that I can do my work yang sepatutnya I dah biasa buat, tapi sebab ada all these gadgets ni, I just have to pause, learn, baru boleh nak jalankan. So kita semua dalam dunia yang memang you kena belajar. So if you come in with the with the idea yang macam okay, I masuk ni, I'm going to do this work setakat ni saja, but I'm going to get this much of gaji kau semua tu. Tak boleh lah. Tak boleh lah. So nak kena be tadi realistic mindset di mana okay, you have to understand you coming in as a learner. So if you come in as a learner, you will always know that you will ada ruang dan peluang untuk go up, push up and also learn more. Okay, and never stop asking questions so that it will feed your curiosity too. Because if you stop asking question, you jadi complacent, you jadi macam selesa sangat, then you tak grow. So again, the coming world is for the learners yang nak belajar, yang curiosity, keep on asking the question, asking the right question to move forward, but not for the ones yang macam okay, I think I know and this is it. No. So yeah, Mira, harapannya adalah anak-anak, you have to continue be curious, continue belajar, so that you will adapt to the world yang akan datang ni, yang memang dia bukan pasal mencabar pun. I'm not worried about the children tau. I'm not worried about our children ni, because their ability to learn tu I believe ada, because they adapt. Dia ada generasi internet, dia ada generasi gadgets yang memang boleh adapt dengan changes, but they must continue to be curious and ask the right question tu. Okay. Dan itulah pentingnya, kerana kena ada ibu bapa yang ada mentality yang bagus, yang ada mindset yang bagus, sebab itulah bermula daripada rumah kan. And berbalik kepada tadi, parenting skills to knowledge. Kalau betul lah, if I have a ruang untuk say this, if one thing that we can instill in our Malaysia, because you tanya tadi kan, pekerjaan di Malaysia semua kan, untuk bantu kita ke arah Malaysia yang lebih baik ke, dengan pekerja-pekerja yang lebih bagus ke, now let's look into the mindset of the parents, because parents ni yang akan menghasilkan anak-anak ni kan. Okay, mindset parents ni apa?
ada tak sekolah untuk ibu bapa for example yang betul-betul ajarkan memahami anak-anak tu macam mana? Wow, itu skill yang lain juga tu skill untuk memahami anak-anak. Wow, itu totally different. Dan yes. Miss Najmi rasa sebenarnya kita dah bersedia ke? I believe kita ke arah itu. I percaya sangat kita ke arah itu, tapi tak nak stop. We cannot stop. We really have to put in more effort. Kalau negara as a whole belum bersedia, because negara kita banyak benda kan angle nak kena kan. Tapi kita individual in the house, parents of our children, ketua of our family, we can start first. Kita boleh jalan dulu. Baik, dan itu satu harapan yang besar sebenarnya, tetapi tak mustahil untuk dilakukan. Dan of course saya kira untuk langkah kecil boleh buat dulu, bermula daripada rumah. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting lah untuk kenal anak terlebih dahulu dan untuk sokong mereka. Dan last word daripada Miss Najmi kepada penonton di luar sana, ibu bapa yang sedang menyaksikan mungkin, kata-kata akhir daripada Miss Najmi untuk ibu bapa. Okay. InsyaAllah apa yang saya sampaikan hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat lah. Apa-apa pun, it's not to pinpoint salah siapa-siapa, but what is it that we have now? Apa benda yang kita ada sekarang, dan bagaimana dengan apa yang kita ada sekarang ni kita nak move forward, especially untuk anak-anak kita. So I believe the triangle yang saya sebut tadi tu, anak the most benefited, lepas tu parents dengan sekolah memang kena work together to help anak-anak ni. And then on top of that, parents, you can always equip yourself with parenting knowledge, so that parents dengan sekolah boleh cakap benda yang sama. Benefitnya bukan orang lain, memang pada anak itu. Dan anak ni siapa? Adalah kita punya future leaders juga, insyaAllah. Okay, so I think that would be my last words lah, to have for parents to jangan putus asa. Kita boleh start dulu di rumah, and kita boleh bekerjasama dengan sekolah. Sekolah is ready to help, don't worry. Okay, and then untuk siapa? Untuk anak-anak juga. Wow, okay. Ini sebenarnya satu perbincangan yang pastinya ada pendapat masing-masing, ada pendapat tersendiri kan. Ada mungkin yang beranggapan sebegini, ada yang beranggapan sedemikian, tapi yang paling penting sekali ialah bagaimana kita nak menghasilkan kemenjadian murid yang cermelang, yang berjaya secara holistik, bukan sekadar di atas kertas, tetapi juga tentang skill yang ada dalam diri mereka, yang mereka boleh bawa untuk mereka survive di masa hadapan nanti. Dan untuk itu terima kasih saya ucapkan kepada Miss Najmi Hanifah selaku Chief Training and Technical Officer at EYTC Group for Kinder Baby, Kinder Kaizen and Sri Arya School. Terima kasih banyak untuk berkongsi pengalaman dengan kami, berkongsi pendapat, dan semoga membuka mata ibu bapa di luar sana. Dan untuk itu kita dah sampai ke penghujung sebenarnya untuk Sembang Santai NMP 2030. Kita akan sambung lagi insyaAllah dalam episod yang lain pula dengan topik dan juga tamu yang lain. Dan sampai situ saja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.